Assalamualaikum guys, kita berjumpa lagi di channel YouTube Syafiq Ishaf ni. Okay guys, bulan 3 itu aku ada buat servis 10,000 km untuk Honda City GN2. Cuma sekarang baru aku ada masa lah untuk buat video. So video kali ni aku nak kongsikan apa yang perlu dibuat ataupun tukar part ke apa kan untuk Honda City GN2 dan berapa bajet yang korang kena sediakan yang aku dan juga berapa yang aku bayar untuk servis 10,000 km ni. Okay, untuk servis 10,000 km ni aku servis dekat macam biasa Honda Jimat Jalan Pahang, Kuala Lumpur. Okay, so sebelum cerita lebih lanjut, macam biasa guys, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ni. Korang tekan je button subscribe kat bawah tu. Tekan yang mana belum subscribe, minta tolong tekan. Okay, let's go. Kita intro dulu. Okay guys, untuk servis 10,000 km untuk Honda City GN2 ni, okay, biasa aku akan tunjuk kertas warna biru, kertas receipt yang aku dah servis dekat Honda Service Center. Tapi kali ni aku hanya menggunakan phone sebab aku guna aplikasi Honda Touch. So dekat dalam Honda Touch tu dah ada receipt pembelian ataupun receipt yang aku bayar untuk servis setiap kali servis ataupun tukar part-part dekat Honda City akulah. Okay, so kali ni aku guna Honda Touch je sebab lagi mudah, guna phone je. Okay, untuk servis 10,000 km ni ada beberapa benda lah yang kena tukar. Yang ni wajib tukar, kalau tak tukar dikira macam void warranty. So dah tak nak memang kena follow. Okay, dia yang ni minor service saja, just tukar minyak. Okay, aku bacalah tu, aku baca list dia. So nanti aku akan tunjuk screenshot receipt tu, aku akan tunjuk dekat video ni. So korang boleh pause ke nak tengok, korang boleh screenshot ke kan, untuk jadi panduan lah pada korang yang mana baru nak servis Honda City GN2 untuk 10,000 km. Okay, dekat sini ada beberapa yang basic macam washer drain plug. Lepas tu dia buat brake kit and part cleaner. Lepas tu ada brake grease. Lepas tu tukar minyak enjin. Tukar minyak enjin aku menggunakan 0W20. So memang minyak enjin yang disarankan oleh Honda lah. Itu saja yang kena buat. Lepas tu 10,000 km servis maintenance kena bayar 121 dia punya harga. So total semuanya aku kena bayar adalah berjumlah okey, RM307.35. Yang harga tu RM307.35 tu aku bayar untuk servis 10,000 km. Mungkin harga tu mungkin dekat servis lain, servis center lain, mungkin harga dia berbeza-beza sikit ataupun tu anggaran je lah. Okay, yang ni aku bayar, so jadi panduan pada korang lah. Tu anggaran dia 300 lebih. So korang kena sediakan bajet tu sebelum korang pergi servis Honda City GN2 untuk 10,000 km. Harga mungkin berubah-ubah lah, cuma aku bagi tahu itu adalah harga yang aku bayar. Okay guys, so kalau itu yang benda wajib. So macam kalau ada kalau Honda Service Center tu pergi tambah engine cleaner, fuel treatment dengan element balancing tu, korang boleh tolak ke tepi lah benda tu. Okay, sebab yang macam engine cleaner dengan fuel treatment tu tu additional je, bukannya wajib. Macam elemen dengan balancing tu korang boleh buat dekat bengkel luar, ataupun kalau korang malas nak pergi bengkel luar, korang boleh buat je dekat Honda Service Center tu. Dia macam sekali lalu lah, korang tak payah nak pergi tempat lain. So kalau macam aku prefer buat dekat luar lah, sebab aku boleh tengok sendiri apa yang mekanik tu buat dekat kereta aku. Okay,
So itu sajalah. Ringkas je video ni sebab dia minor service, tak ada tukar part-part pun. So bajet dia macam tadi, yang aku bayar RM307.35. So mungkin bajet korang dalam RM300 ke RM350 ataupun RM300 ke RM400. Korang boleh standby lah duit tu sebelum korang pergi servis 10,000 km untuk Honda City GN2. So beza dengan Honda City GM6 lama aku rasa tak banyak beza sangat lah. Mungkin yang untuk yang tahun ni mungkin mahal sikit sebab mungkin harga barang dah naik. Itu je. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Video berkenaan dengan servis Honda City GN2 untuk 10,000 km. So harap video ni dapat menjadi panduan pada korang lah sebelum korang pergi servis Honda City GN2, ataupun yang mana tertanya-tanya berapa bajet untuk 10,000 km ni kan. Okay, so harap video ni dapat membantu korang lah. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Sebelum tu guys, macam biasa jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ni. Korang tekan je button subscribe kat bawah tu. Kita jumpa di next video dan jaga diri korang. Kita jumpa nanti.